22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.